Berjumpa kita lagi dalam podcast Cakap Je Weh. Hari ni saya bersama dengan Faizul, ataupun orang panggil dia lebih dikenali dengan Faiz Sulaiman ni. Faiz Sulaiman. Hari ni sebenarnya kita berada di suatu view yang cantik kat belakang ni. Itulah. Ni kat tepi tasik kan? Tapi tasik istimewa. Oh, istimewa Istimewa macam mana tu? Istimewa dia, tasik itu luas dan terbentang. Istimewa. Wajar. Okey, jadi sebenarnya bila kita berada dekat kawasan macam ni, kita akan rasa orang kata apa, environment dia feel tu kan, ketenangan best dia tu dengan santai-santai. Tapi kita bukan cerita pasal tu sebenarnya. Sekarang ni kita nak cerita pasal topik keturunan. Sebab untuk pengetahuan semua, sahabat saya ni dia ada cerita-cerita dia lah pasal keturunan. Jadi saya ada part keturunan saya dan dia ada part keturunan dia lah. Keturunan ni sebenarnya kalau ikut-ikut daripada segi keturunan tu, orang panggil apa, bila keluarga dia ada penyambungan keturunan dia. Salah silah keluarga atau nisab dia. Okey. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut tentang ada cerita di sebalik keturunan tu, korang kena tunggu podcast ni. Alright. Okey. Untuk kita tahu apa yang saya dah janjikan tadi pasal keturunan, kita tanya dengan Encik Faizul lah, ataupun lebih dikenali dengan Faiz Sulaiman. Boleh ceritakan sikit apa keturunan awak sebenarnya? Okey, keturunan kalau nak kata keturunan ni, salah silah dia panjang. Panjang. Okay. Cerita hari ni pun tak habis. Okey, salah silah keluarga ni, belah bapak saya dan belah arwah mak saya. Kalau sebelah arwah mak saya ni, maknanya nenek saya orang Negeri Sembilan. Okey. Keturunan Negeri Sembilan ni Minang lah. Minang lah. Okey, jadi dia orang ni keturunan Minang. Jadi kalau yang belah mak saya ni, atuk saya lah, belah atuk saya pula, belah mak saya ni, arwah mak saya, dia ni asal-usul Jawa. Tapi dibesarkan di Bukit Kepong. Di Bukit Kepong di Bukit tempat yang sejarah tu. Ya, sejarah tu. Bukit Kepong. Lepas tu? Jadi arwah atuk saya pernah bercerita pada saya suatu ketika dulu, atuk saya punya atuk, aki saya ni dulu atuk seorang atuk punya atuk moyang lah. Kau dah atuk punya atuk mestilah lepas atuk, sebelum atuk moyang lah. Atuk punya atuk sebelum atuk tu moyang. Moyang lah. Moyang. Dulu seorang sebelum moyang apa? Dia selepas atuk monyet je. Monyet kepala otak kau. Okey, kita teruskan. Dulu kira moyang saya ni seorang anggota polis. Polis. Patut kat Bukit Kepong. Ya, seorang anggota polis yang ada kena-mengena ke dengan sejarah Bukit Kepong? Ya. Ada ya? Dia dibesarkan, kiranya aki saya ni dulu polis Bukit Kepong. Ni cerita benar tau. Polis Bukit Cerita Kepong. benar ni bukan tipu-tipu tu. Okay. Polis Bukit Kepong. Lepas tu sewaktu peperangan di Balai Polis Bukit Kepong, arwah atuk saya ni waktu tu berumur 3 ke 4 tahun. 3 hingga 4 tahun. Maksudnya benda yang berlaku sejarah Bukit Kepong tu memang ada kena-mengena. Ya, ada kena-mengena. Jadi sewaktu peperangan di Bukit Kepong, atuk saya 3 atau 4 tahun waktu tu. Apa dia ada cerita ke? Dia ada cerita pada saya. Sebelum arwah atuk saya meninggal, dia pernah bercerita pada saya. Dia arwah aki saya ni, dia seorang anggota polis dan dia telah dibunuh di Bukit Kepong. Jadi saya cubalah tanya atuk saya. Tok, Aki
Moyang lah, moyang. Yang. Kau Aki kau. Datuk dengan Aki kan sama. Kalau belah sana Aki lain, Nyang lain. Oh, Nyang lain. Nyang ni macam nenek-nenek. Aki ni macam atuk-atuk ni. Okey. Lepas tu? Jadi pernah tanya atuk saya. Atuk, kiranya yang terjun dalam sungai tu Aki saya lah. Atuk saya kata, ya kot. Bermakna saya rasa atuk saya usia berasan tu. Maksudnya kalau nak cerita tu usia berasan lah. Maksud watak yang usia berasan bawa tu adalah Aki awak. Aki saya. Tapi meninggal tak? Tak, dia yang terselamat waktu Bukit Kepong. Oh, maksudnya dalam sejarah Bukit Kepong tu memang ada lah. Memang ada dia. Aki tu ada. Okay. Kalau tengok pada senarai anggota polis yang terkorban dan juga yang masih selamat, hidup, tengoklah situ nama Abdul Rahman. Oh, tu Aki awak? Ya, Abdul Rahman. Dia seorang anggota polis. Lepas tu kalau belah bapak saya ni lain sikit. Belah bapak saya ni lain sikit. Oh, tapi saya ada dengar cerita lah belah bapak awak ni keturunan Merong. Langkah Suka. Langkah Suka tu kan. Korang kena tahu Langkah Suka Okey, belah bapak saya ni dia lain. Dia keturunan Siam. Kira arwah Tok Wan saya ni Siam, dan arwah nenek saya ni Arab. Belah bapak saya. Bapak saya dibesarkan bapak saya dibesarkan di Penang. Asal orang Penang. Jadi arwah Tok Wan saya daripada Siam, dan yang saya dapat tahulah dia keturunan Langkah Suka. Dan atuk awak? Ya, mana Nyang dululah. Lepas tu di Langkah Suka sewaktu peperangan dia salah seorang keturunan Merong Mahawangsa. Cerita tu ya? Yang tu. Tapi saya tak tahulah dia yang botak lanun tu. Ada kena-mengena tu dengan Merong Mahawangsa. Lain macam kau ya? Lain kan? Lain macam Dia Siam ni dia lain. Okey, teruskan. Jadi nenek saya ni pula Arab. Waktu tu yelah kita saudagar Arab banyak. Waktu saudagar Arab ni terlalu ramai. Waktu tu berdagang di Pulau Pinang. Jadi arwah nenek saya ni keturunan Arab. Jadi aki belah nenek saya ni semua mungkin yang jual kapet tu ke, yang jual minyak atar ke. Arab lah. Okey. Jadi di situlah terjadinya salah silah keluarga. Itu di sebelah bapak lah. Sebelah bapak saya. Faham. Maksudnya awak ada kena-mena dengan Merong Mahawangsa lah. Lepas tu dengan Langkah Suka lah. Bukit Kepong pun ada kena-mengena. Nampak Langkah Suka pun itu Merong Mahawangsa pun ada juga. Hebat lah okay. Maksudnya daripada salah silah keluarga awak ni, daripada moyang sampai ke awak generasi yang seterusnya ni, ada tak barang-barang peninggalan ke, ataupun ada ke barang-barang yang orang kata sebagai bukti yang menyatakan keluarga awak itu memang berasal daripada Merong Mahawangsa ataupun daripada kisah-kisah Bukit Kepong? Okey, kalau daripada Bukit Kepong, yang ada pada pakcik saya sekarang, Bennett. Bennett Jepun yang ada sekarang. Bennett Jepun. Bennett Jepun ni duduk di Senapang. Jepun ke komunis? Jepun komunis samalah tu. Dia samalah tu. Dia dua keturunan yang sama. Komunis lain lah. Penjajah. Kita bagi itu penjajah. Tapi Bennett tu ada. Pada kalau keturunan ayah saya, pada adik saya ada satu. Benda ni dah ratusan tahun. Itu Sundang. Itu apa? Dia nak kata keris bukan keris. Dia Jawa punya ni kan. Dia macam Siam punya pedang. Dia panjang. Siam punya. Ada pada adik saya. Dipanggil Sundang. Itu barang-barang peninggalan lah. Ya, barang-barang daripada kedua-dua keluarga lah. Sekarang ni masih ada lagi siapa keturunan di sebelah mak awak ataupun ayah awak yang masih lagi hidup? Yang belah
mak saya yang masih lagi hidup naik